Assalamualaikum. Saya nak respon sikit berhubung satu komen dalam konten saya berkaitan kemunculan buaya di Sungai Pahang akhir-akhir ini. Komen itu menyebut pawang kadir yang popular itu boleh berkomunikasi dengan buaya. Tidak kurang juga dalam komen-komen yang bertanyakan siapakah pawang kadir yang saya sebutkan dalam konten itu sebelum itu. Pawang Kadir atau nama sebenarnya Abdul Kadir bin Awang merupakan pawang diraja negeri Pahang di zaman Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Menurut satu catatan sejarah sekitar tahun 1930-an, seekor buaya besar telah mengganas lalu membaham seorang lelaki di Pekan sehingga cedera parah. Pawang Kadir yang memiliki ilmu penjinak haiwan setelah menerima perkhabaran itu dikatakan lalu pergi ke tepi sungai Pahang. Beliau yang disaksikan oleh penduduk kampung segera menyeru buaya yang ganas tadi supaya tampil bersemuka dengannya. Beberapa minit selepas membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, buaya itu pun timbul. Buaya itu kemudian dihukum oleh pawang kadir dan diminta mengikat satu perjanjian. Antara inti perjanjiannya ialah buaya serta seluruh keturunannya tidak dibenarkan mengganggu manusia, dan sebaliknya juga manusia pula tidak akan membunuh buaya di negeri ini. Begitulah kisahnya.